Kau nak main flanker? Oh, kau nak main flanker. Kau tahu tak flanker ni kerja dia apa? Flanker ni breakfast dia pergi jogging. Time lunch dia pergi gym. Time dinner dia buka buku law undang-undang rugby tu. Itulah flanker. Flanker ni all rounder. Semua benda dalam game tu dia buat. Dia lah tackle, dia lah attack, dia lah 2 lawan 1, dia lah isi lubang sana, dia lah buat ini, dia lah tackle bangun, dia lah jumper, dia lah. Yang dia tak buat 2 je. Tendang bola dengan baling line out. Itu je yang dia tak buat. Yang lain semua dia buat dalam tu. Sebab tu kau nampak flanker tu gila-gila punya fit. Sebab dia orang yang paling fit dalam forward. Dia silap-silap dalam team dia, dia yang paling fit. Dia orang tu gila. Kerja tackle bangun, tackle bangun, tackle bangun, tackle bangun. Kerja attack, tackle bangun. Bagi marah kawan lagi, bagi. Itulah kerja flanker. Orang flanker ni badan dia taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Tapi kau buka dia punya baju bang, keluar six pack. Badan lean. Kalau kau tak tahu maksud lean tu, kau tak payahlah jadi flanker. Flanker ni orang gila buat kerja. Sebab tu dia paling pandai law. Dia orang kena pandai law sebab dia orang punya aksi tu terlalu banyak dalam padang. Dan setiap aksi tu akan mengundang sama ada penalti kepada dia atau penalti kepada lawan. Sebab tu dia kena pandai baca undang-undang rugby. Bukannya kau boleh bongok condol je jadi flanker ni, tak cukup. Ilmu rugby kau kena penuh di dada baru kau lah boleh main flanker. Orang lain respect flankers ni pasal dia punya fitness. Memang gila, dah macam mesin, dah macam robot dia orang ni. Oh,